Pada malam ini bahasan kita mengenai fiqh. Tapi untuk memahami kedudukan fiqh di dalam agama Islam, saya ulangi pelajaran yang telah selalu saya sebut. Agama Islam itu kita wajib pelajari 3 jenis ilmu. Pertama, tauhid. Kedua, fiqh. Dan ketiga, tasawuf. Tauhid ataupun dipanggil juga akidah, iaitu untuk mengenal Allah dan Rasulnya dan mengetahui semua rukun-rukun iman. Yang 6 itu dinamakan bahagian akidah. Akidah itu asal daripada akad. Akad macam akad nikah lah. Lelaki nak ikat dengan perempuan, perempuan ikat lelaki, namanya akad. Nak ikat hubungan manusia dengan Tuhan, namanya akidah. Itu untuk mudah faham. Kalau berbelit-belit payah faham, cari jalan mudah saja. Saya tak nak bahas nahwu sorobnya itu. Manakala yang kedua, fiqh. Fiqh itu terbagi kepada 3 jenis ilmu, 4 jenis ilmu, iaitu ibadah, muamalah, munakahah, jenayah. Ibadah itu cara menyembah Allah. Cara menyembah Allah itu setelah datang perintah petunjuk, baru kita ikuti, dan kita tak boleh buat di luar daripada garis itu. Jadi kalau ada orang kata ini cara menyembah Allah tapi tak ada dalam kitab fiqh, kita tolak. Itu yang kena faham. Muamalah iaitu urusan jual, beli, sewa, pajak, gadai. Hukum asalnya riba saja haram, lain terpulang pada kita untuk membuat perjanjian perdagangan. Munakahah iaitu urusan pernikahan, lelaki teringat perempuan, perempuan teringat lelaki, nak diikat dengan akad. Dan ada di dalamnya lelaki perempuan wali saksi akad. Tak boleh perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Walaupun buat pesta perkahwinan, wali matul urus besar-besaran seperti yang dibuat di Amerika, tak boleh. Haram hukum. Dan apabila ibadah dilanggar, muamalah ditinggalkan atau dilanggar, munakahah dilanggar, maka ada hukum yang namanya jinayah. Misalnya berzina, itu dari bab munakahah. Patut dia nikah dulu baru dia bergaul. Ini dia bergaul dulu belum nikah, hukumnya zina. Ada hukum jinayah dalam Islam. Itu kalau dah nikah, rejam sampai mati, dengan batu sampai mati. Muamalah, jual beli, kalau terlibat dengan haram, ada hukumnya. Tak boleh jual arak, tak boleh memperniagakan judi, tak boleh jual beli perempuan. Larangan-larangan ni siapa yang melanggar, ada hukum jenayah. Begitu juga ibadah. Ibadah tak sembahyang, ada hukuman yang ditetapkan. Tak puasa, ada hukuman yang ditetapkan. Semua ini jelas jenayahnya yang telah termaktub dalam kitab-kitab yang diolah oleh imam-imam mazhab. Di zaman Rasulullah, memahami Islam itu dinamakan fiqh. Orang yang memahami seluruh Islam, yang terdiri pada ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah, terdiri pada tauhid, fiqh dan tasawuf, itu semuanya dinamakan fiqh. Jadi di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in, tabi'in, belum ada istilah fiqh, tauhid, tasawuf. Setelah berlalu 150 tahun setelah hijrah Nabi, barulah muncul pembahagian. Ini tauhid atau akidah, ini fiqh, ini tasawuf. Ini kita perlu faham. Sebab itu di zaman dahulu, zaman awal, orang memahami Islam ikut contoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Mana yang Rasul buat, mereka laksanakan. Mana yang Rasul tak pernah buat, mereka tinggalkan. Ataupun mereka akan buat kalau dikira sah, ikut hukum syariat. Jadi kita boleh bayangkan 150 tahun setelah hijrah Rasul baru dibagi-bagi ini. Ini ilmu tauhid, ini fiqh, ini tasawuf. Sebelumnya tidak, semua dikira Islam. Sebab itu disebut
udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Dan umat pun dibagi kepada kelompok itu. Ada dinamakan kelompok yang hanya mempertahankan fiqahnya saja. Ada yang kelompok yang dipanggil kaum tasawuf, kaum sufi. Mereka ini lebih utamakan kezuhudan, wara, takwa dan sebagainya. Manakala hanya yang berfikir soal hukum-hukum saja, halal haram, wajib sunat makruh, itu dipanggil kaum fiqah. Telah saya katakan tadi, pelajaran kita pada malam ini ialah mengenai fiqah. Dan fiqah yang saya nak sampaikan malam ini tidak seperti urutan biasa yang selalu kita ngaji di pengajian-pengajian fiqah, bermula daripada kenal air, musta'mal, air mutanajis, air mutlak, asal usul air, penggunaan air, kemudian mandi wajib, mandi sunat, air apa yang makruh kita pakai, air apa yang boleh kita pakai untuk menyucikan najis, tahap najis dan sebagainya. Ada mutawassithah, mughalazah, mukhaffafah. Malam ini kita tak akan bahas sebab itu. Tapi biasanya di mana-mana pun pengajian, orang akan mula daripada bab taharah. Sebab daripada bab taharah, bab bersuci ini barulah nak masuk kepada wudu. Kemudian masuk kepada semayang, barulah soal-soal yang berhubung dengan syarat sah semayang, rukun semayang dan sebagainya. Malam ini saya melompat jauh ke depan. Sebab ini pakai lompat galah ni. Kenapa? Karena salah berfikir umat ni sudah melampau. Maka saya ingin menjangkau daerah-daerah kesalahan itu untuk memahami duduk sebenarnya. Jadi saya namakan fiqh pada malam ini fiqh awlawiyat, fiqh keutamaan. Mana amal lebih utama, mana amal yang tak lebih utama. Walaupun mungkin ini bagi saudara tak perlu bagi setengah orang, tapi saya menghidangkan ini untuk orang-orang yang memerlukannya. Begini, yang terjadi di tengah masyarakat kita pada hari ini, yang tak utama dia utamakan, yang utama dia tinggalkan. Bahkan cuba tengok sikap masyarakat Islam. Sembahyang sunat Aidul Fitri dan Aidul Adha itu lebih utama daripada sembahyang 5 waktu. Apa bukti? Banyak orang tak sembahyang 5 waktu, dia tak pernah peduli pun. Tapi jaga waktu sembahyang Aidul Fitri, Aidul Adha, dia beli pakaian samping yang bagus, mahal lagi, kepiah yang sengit tu, besar lagi, tinggi lagi. Berapa inci? 8 inci ke? Dia jaga waktu awal lagi, dia dah sampai ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Dia utamakan yang sunat, tapi yang wajib dia tak peduli. Sebab itu bahasan kita, mana yang lebih utama, mana yang tak utama. Ini namanya fiqh awlawiyah. Di zaman-zaman dahulu, sekitar 100 tahun, 200 tahun, sampai 500 tahun, sampai 700 tahun hijrah, orang tak peduli bahasan ni. Karena masyarakat mengerti mana lebih utama, mana yang tak lebih utama. Sekarang bukan tak mengerti, bahlul lagi. Lebih dahsyat lagi. Sehingga dah masuk Islam, dia hanya utamakan 2 sembahyang itu saja. Sembahyang raya Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Habis, titik dekat itu saja. Atau satu masa dulu, ikut Tuan Mustafa pergi haji, balik tunggu sampai mati, itu aja. Cukuplah aku jadi Islam. Kebetulan Tuan Mustafa ada 737 milik dia sendiri. Dia terbangkan orang ni satu kapal terbang, singgah main judi dulu di Lebanon, lepas tu pergi buka tawaf, entah rokok, sujud macam mana tak. Lepas tu balik, singgah lagi, main judi lagi, balik, minum arak sikit baru sampai ke rumah. Hal-hal begini tak boleh dinafikan. Ini kisah benar yang terjadi. Tak apalah, mereka telah berbuat sekadar apa yang mereka mampu untuk mengislamkan orang. Tapi kita sebagai seorang Muslim mesti tahu mana yang lebih utama, mana yang tidak lebih utama. Jadi
saya langsung saja kepada pokok perbahasan, iaitu seorang Muslim bila bertembung satu amalan yang wajib dengan yang wajib, yang sama-sama wajib, atau yang wajib dengan yang sunat, mana yang nak lebih utama? Ini perlu ada ketentuan hukum ataupun keputusan yang kita mesti ambil biar tepat. Kalau tidak, rosak tatanan masyarakat Islam seperti apa yang terjadi sekarang. Saya buat contoh. Bila bertemu dua amalan yang kedua-duanya bersumber dari syariat, daripada Al-Quran dan hadis, mana lebih utama? Contoh pertama tentang melakukan haji dan menyumbangkan duit untuk dakwah. Katakan seorang, mana lebih utama? Dia mengulang tiap-tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi haji, berbanding dengan pergi haji hanya sekali, kemudian duit yang lebih tu diguna untuk biaya dakwah. Di sini kita kena faham, haji bila kita nak lakukan, ada manis data'a ilaihi sabila, siapa yang kuasa berjalan kepadanya, siapa yang punya kemampuan untuk pergi haji. Walaupun ada kemampuan, tapi kalau ada halangan, peperangan, penyakit, dia boleh menangguhkan haji. Jadi apabila seorang itu telah melakukan satu kali haji yang wajib, tidak wajib baginya mengulang kali yang kedua. Dia boleh mengerjakan haji, tapi dia mesti melihat keutamaan. Katakanlah di masa yang sama, di negerinya banyak terjadi pemurtadan kerana lemahnya dakwah. Banyak terjadi orang jahil kerana tak ada guru yang nak pergi menyampaikan pengajian. Duit minyak kereta pun tak ada, kereta nak pun tak ada. Dia ada duit, dia boleh pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah tiap-tiap bulan. Ni ada manusia pergi umrah tiap-tiap bulan ni. Ada. Maka pada waktu itu bila bertemu hal ni, walaupun dia punya duit, punya keinginan, punya kehendak yang kuat untuk pergi haji, dia mesti batalkan niat untuk pergi haji kerana dia dah melakukan haji sekali. Yang wajib dah selesai. Dah selesai. Lebih utamalah bagi dia mengeluarkan duit itu untuk membiayai pendakwah kalau dia tak boleh berdakwah. Cari pendakwah yang nak masuk kampung, nak pergi mengadakan kursus dakwah, yang nak beli kitab, nak beli kaset, nak mengadakan jamuan-jamuan untuk orang yang miskin mau ikuti kursus dakwah. Bagi duit tu pada pendakwah-pendakwah tersebut, biar dia pergi menyampaikan seruan dakwah. Itu lebih utama daripada dia ulang tiap-tiap tahun pergi Mekah, cium Kaabah, tidur di Masjid Haram. Lebih utama itu bagi dia, kerana yang wajib dah selesai. Tapi kebanyakan inilah yang terjadi. Yang ada duit, fikirannya hanya fikir itu je. Bagaimana nak ulang lagi tahun depan? Aku syok sungguh pergi haji ni, kata. Rindu dengan Allah Ta'ala. Ya, rindu dengan Allah Ta'ala, tapi yang nak jadi kafir bagaimana? Siapa tolong fikirkan? Sebab itu dalam hukum fiqh, kalau dah selesai soal wajib sekali bagi haji, tak usahlah ulang kali kedua kalau di pinggir rumahnya ada lagi orang yang miskin yang perlu diberi bantuan. Macam mana dia boleh ulang pergi ke Mekah tiap-tiap tahun? Di kampungnya masih banyak orang yang perlu diberi makan, minum, kerana cari makan tak cukup sempurna, perlu dirawat kerana sakit, dah pergi dah ke macam-macam hospital, jauh sampai ke Singapura pun tak sembuh juga. Ini perlu dibantu. Patutnya dia jangan pergi Mekah, bantu yang sulit dan susah ini. Tapi minta maaf lah, kerana kejahilan, maka kita lihat ulang-ulang dia ke Mekah tiap-tiap tahun. Kononnya seronok dengan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala pun tak seronok dengan dia. Sebab di kampungnya ini ada orang yang fakir, yang susah, yang perlu bantuan ataupun perlu didakwahi supaya gelombang pemurtadan itu tidak terjadi.